Okay, so sekarang kita nak bincang soalan ni. Okay, soalan linear programming, pengatur syaraan linear. Okay, sebuah institusi menawarkan 2 kursus perniagaan, iaitu kursus pengurusan dan kursus kewangan. Bilangan peserta bagi kursus pengurusan ialah X orang dan bilangan peserta bagi kursus kewangan ialah Y orang. Pengambilan peserta berdasarkan kekangan berikut. Okey, nombor 1, jumlah peserta kursus pengurusan dan kursus kewangan tidak melebihi 80 orang. Yang kedua, bilangan peserta kursus kewangan tidak melebihi 4 kali bilangan peserta kursus pengurusan. Yang ketiga, bilangan peserta kursus kewangan mesti melebihi bilangan peserta kursus pengurusan sekurang-kurangnya 10 orang. Soalannya A, selain X lebih daripada atau sama dengan kosong dan Y lebih daripada atau sama dengan kosong, tuliskan 3 ketaksamaan linear yang memenuhi semua kekangan di atas. Okey, so kita jawab A dulu. Okey, so daripada kekangan, so kita tengok kekangan yang pertama lah, jumlah peserta kursus pengurusan dan kursus kewangan tidak melebihi 80 orang. Jadi tadi dalam soalan dia dah cakap dah, bilangan peserta bagi kursus pengurusan ialah X orang dan bilangan peserta bagi kursus kewangan ialah Y orang. Jadi kalau jumlah, mestilah kita tambahkan dua-dua, X tambah Y, so tidak melebihi, maksudnya maksimum 80 orang. Jadi mesti kurang daripada atau sama dengan 80. Okey, so kita pergi kepada kekangan yang kedua. Bilangan peserta kursus kewangan tidak melebihi 4 kali bilangan peserta kursus pengurusan. So ni straightforward lah. Bilangan peserta X tidak melebihi, sama juga kurang daripada atau sama dengan 4 kali bilangan peserta kursus pengurusan X. X pula. Dan kursus kewangan ialah Y. Okay, sorry. So sini Y. Okey, yang ketiga, bilangan peserta kursus kewangan mesti melebihi bilangan peserta kursus pengurusan sekurang-kurangnya 10 orang. Okey, jadi kursus kewangan ni tadi Y, dia lebih berapa? Lebih 10. Jadi dia mesti tambah 10. Okey, sekurang-kurangnya. Jadi sekurang-kurangnya ialah lebih daripada atau sama dengan, dan X lah. Okey, so Y tu yang lebih, so tambah 10 dekat dia. Okey, dia lebih daripada X. Okay, so ini 3 ketaksamaan kita. Jadi kita pergi kepada B dengan menggunakan skala 2cm kepada 10 orang peserta pada kedua-dua paksi, bina dan lorikkan rantau R yang memenuhi semua kekangan di atas. Okay, jadi untuk kita lukis graf tu, kita akan lukiskan garis lurus untuk ketiga-tiga ketaksamaan ini, tapi kita akan lukis garis lurus, contohnya X tambah Y kurang daripada atau sama dengan 80, kita akan lukis garis lurus X tambah Y sama dengan 80 lah. Jadi nak senang, kita buat jadual. Okay, yang ni kita tak X, Y. So kalau bentuk persamaan dia macam ni, jadi senang, kita boleh substitute saja X kosong. Okay, Y kosong. Jadi bila X kosong, Y 80. Bila Y kosong, X pun 80. Okay. So, kita buat yang sama untuk yang kedua. Y sama dengan 4X. Okay, yang ni kita tak boleh buat macam, kita tak boleh masukkan kosong dekat X dan kosong dekat Y sebabnya sebabnya kita tengok bila kita letak X sama dengan kosong, Y pun sama dengan kosong. Okay, jadi kita kena ambil nilai yang semakin meningkat lah. Jadi disebabkan yang ni tadi hujung ni 80, jadi saya akan make sure X tu Y tu tidak lebih 80 lah. Jadi saya akan buat sini 80.
Jadi X kita should be 20 lah. 4 darab 20, 80 kan. So yang ni kita ambil tengah-tengah dia 10. Yang ni kita boleh pilih apa-apa je. Tapi senang ambil yang tengah-tengah je lah 10. Dia Y dia 40. Okay, settle yang tu. Nanti kita akan plot. And then yang ketiga Y tambah 10 sama dengan X. Okay, yang ni kita boleh masukkan X sama dengan kosong. And then cari Y sama dengan berapa. Dan juga masukkan Y sama dengan kosong. Dan kita tengok X sama dengan berapa. Okay, so bila X sama dengan kosong, Y sama dengan negatif 10. Okay, bila Y sama dengan kosong, X sama dengan 10. Okay, so itu kita punya nilai yang kita akan plotkan. Dan kita perlukan nilai ini juga untuk senang kita nak plan graf kita. Okay, kita plan graf kita, kita tengok. So, kita tengok dekat sini, nilai terbesar bagi Y adalah 80. Nilai terkecil bagi Y ialah negatif 10. So, nilai terbesar bagi X dekat sini adalah 80. Okay, jadi kita akan plan lah. Kita akan kira kotak pada graf paper kita. Okay, kita start daripada atas. Okay, 80. Kalau saya start sini 80. 70, 6, 5, 4, 3, 2, 1. So, kosong kat sini. And then negatif 10. Okay, and then kosong. Okay, kosong, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. Okay, cukup je. Kita ambil pembaris. Kita gariskanlah yang kita dah kira kotak tu dekat mana paksi X kita. Okay, kalau bila kita kira macam ni, kita tak adalah tersilap. And then kita kena padam lagi. Kena menjimatkan masa. Kena plan awal-awal. Okay, so sini kosong, negatif 10, 10, 20, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. Okay, paksi X pula 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. Okay, sekarang kita akan plotkan garis yang pertama, iaitu 0, 80, X sama dengan 0, Y 80, Y sama 0, X 80. So, kalau X sama 0, Y 80 dekat sini lah. Okay, kat sini kita plotkan dulu, tandakan. Okay, and then yang bawah ni. Okay, dia ambil pembaris dan kita akan gariskan. Okay, gariskan lurus. Okay, so topik ni mesti ada pembaris panjang lah. Kalau tak ada, saya dapatkan. Okay, sebab kita kena garis sekali je. Kita tak ada sambung-sambung, kena pembaris pendek. Kalau dia sambung-sambung, nampak garis dia sambung tu, akan dikira salah lah. Okay, so sekarang kita buat garis yang kedua. Y sama dengan 4X. Jadi kita ada 0, 0, 10, 20 dan 20, 80. Okay, ambil pembaris and then garis. Okay, mesti pembaris panjang. Kena garis one shot macam tu. Sorry, 0, 40 yang salah plot. 0, 40. Y sama dengan 4X. Okay.
Okay, saya guna garis tu je sebab susah nak adjustkan pembaris ni, virtual pembaris ni. Okay, and then yang ketiga, y tambah 10 sama dengan x. So kosong, x kosong, y negatif 10, and then y kosong, x 10. Okay, x 10, y kosong tu lah. Macam pelik ya. Okay, so x 10 kat sini kan, tapi dia macam pelik lah. Okay, jadi kita boleh tambah satu lagi. Kita tengok kalau x 80, y berapa. Okay, kita tambah lagi. So kalau buat topik ni macam ni, kadang-kadang kita ada kena adjust lah. Okay, so itu biasa. So kita ambil yang maksimum 80. So kalau x 80, y 70. Okay, so itu boleh plot lah. So x 80, y 70 kat sini lah. Okay, dan kita ambil pembaris dan gariskan. Okay, so dapat tiga garis kita dah siap. Okay, tengok balik soalan dia nak apa. Bina dan lorikkan rantau R yang memenuhi semua kekangan di atas. Okay, so R tu saya dah ajar. Jadi awak kena kita tandakan. Contohnya X tambah Y kurang daripada atau sama dengan 80. Jadi yang garis ni, so kalau kurang daripada, jadi dekat bawah lah. Jadi kita tandakan anak panah macam ni kan. Okay, Y kurang daripada 4X. So Y kurang daripada 4X. Jadi sama juga dia akan di bawah graf. Okay, dan last sekali, Y tambah 10 lebih daripada X. Okay, so lebih daripada, so dia di atas graf lah. Okay, jadi kawasan kita adalah kawasan inilah. Okay, saya padam dulu yang sini kawasan kita. Okay,
So rantau R. So kita label dia lah R. Okay, so yang lain ni pun boleh padam lah. Okay, seterusnya kita tengok C dengan menggunakan graf DB, cari julat bagi peserta kursus kewangan jika bilangan peserta bagi kursus pengurusan ialah 20 orang. So kursus pengurusan tadi yang X, so yang untuk nombor 1 ni senang sahaja. Okay, kita tengok kursus pengurusan 20. Okay, yang ni kan, so kita ambil pembaris, kita buat garis putus-putus. So yang pertama ni, dan bila kita touch, kita masuk sahaja rantau berlorek itu, kita tukar arah dash line kita ke arah part CY. Okay, jadi yang ini adalah minimum lah, nilai minimum untuk julat kita. Kalau kita teruskan lagi perjalanan sampai ke hujung pagar kawasan berlorek R. So pagar hujung dia yang ni lah. So once kita touch, kita belok ke kiri menuju ke part CY. So ni kita punya nilai maksimum. Okay, so nilai maksimum kita 60 lah di sini. Okay, jadi ingat saya cakap kalau julat dia mesti jawapan awak mesti dalam simbol ketaksamaan lah. Okay, jadi julat bagi peserta kursus kewangan, jadi peserta kursus kewangan adalah Y, jadi Y di antara 10 dan 60. Okay. Okey, kemudian bilangan jumlah yuran maksimum dalam masa seminggu yang boleh dikutip jika yuran mingguan bagi kursus pengurusan dan kursus kewangan masing-masing ialah 60 dan 70. So ingat saya cakap kalau maksimum ni kita akan kena guna fungsi objektif. Okey, yang K tu. Okay, so K kita apa? So kalau yuran mingguan masing-masing 60. Jadi kalau jumlah yuran mestilah 60 darab bilangan kursus tambah 70 darab bilangan kursus kewangan pula kan. Okay, jadi itulah fungsi objektif kita. So untuk C2, K kita ialah 60X tambah 70Y. Kena tulis sila tulis fungsi objektif ni. Okay, and then bila kita dah lukis fungsi objektif, kita kena buat garis fungsi objektif. So ingat saya ajar kita menggunakan gradient, jadi kita jadikan dia dalam bentuk Y sama dengan MX tambah C. Okay, jadi 70Y sama dengan negatif 60X tambah K. Jadi Y awak akan jadi negatif 60X per 70 tambah K per 70. So yang kita berminat hanyalah M dia. So M dia di sini ialah negatif 60 per 70. So kalau kita mudahkan, kita akan dapat negatif 6 per 7. So ingat M kita ada satu formula iaitu M sama dengan Y intercept. Negatif Y intercept bahagi X intercept. Jadi kalau kita compare dengan formula ni, so kita tahu ini ialah Y intercept dan 7 ialah kita punya X intercept. So kita tengok pada graf kita. Okay, so kita start pada kosong Kita start daripada kosong. Jadi
Y kita adalah 6 kotak. 1, 2, 3, 4, 5, 6 dekat sini. Dan X kita adalah 7 kotak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay, jadi kita buat garis putus-putus dia. Okay. So teruskanlah. Okay. So ini garis fungsi objektif kita, and then kita nak tentukan nilai maksimum kan, soalan dia tadi yuran maksimum. Jadi kita kena ambil nilai maksimum lah. Jadi ingat, kalau yang ni kita kena gerakkan ke bawah lah. So kalau kita maintainkan kecerunan pembaris kita. Okay, saya ingat sikit. Okay. So kalau kita start daripada sini, sebenarnya inilah titik minimum kita, tapi kita tak berminat. So ini titik pertama dalam rantau blue kita. Ini titik kedua. Yang kita teruskan lagi. Kalau kita teruskan lagi. Okay, yang ni adalah titik ketiga, dan yang ini adalah titik ketiga. Dan kalau kita teruskan lagi, yang ini adalah nilai maksimum kita lah. Okay. So di sini adalah nilai maksimum kita. Okay, so ni adalah nilai maksimum kita. So berapa titik di sini? So ini adalah 10, 15, 16, 60, 1, 2, 3, 4, 64. 10, 15, 16, 64. Okay. So kita tulislah kat jawapan kita titik maksimum. (16, 64). Okay, wajib tulis yang ni ada markah. And then kita buat yuran maksimum. Okay, so 16 darab 60 darab 16 tambah 70 darab 64. Okay, so berapakah nilai dia? Okay, 60 darab 16 960, and then 70 darab 64 4480. Okay, jadi tambahkan kedua-duanya. Okay, 5440. So itulah yuran maksimum. Okay. Okay, so harap awak faham. Kalau ada soalan boleh tanya dalam grup pun boleh. Nanti kelas pun boleh. Okay. Okay, selamat mencuba.